Assalamualaikum. Hari ni nak masak apa? Itu ada minyak, serai. Itu mak masukkan apa? Bawang putih, bawang merah, halia, kencur, cili padi. Jadi tahu kan masak lemak kencur. Ini dah agak kering. Dah agak kering tu masuklah air. Nak masak lemak kencur ayam. Ayam pun sikit je. Dah sudah tu masukkan air. Masukkan santan. Dah masuk santan tu, ayam tu dah digoreng ya. Goreng tu janganlah kering sangat. Lemau-lemau ke lembab-lembab gitulah. Masukkan santan. Lepas tu masukkanlah garam, asam, cino. Jeburkan, masukkan semua. Ini kira lauk favourite mak lah, ya. Sedap kau. Jangan tak tahu. Ni orang Jawa punya ni. Gitulah godak-godek. Action je. Tapi tak banyak lah. Mak buat sikit je. Masuklah garam, majino. Apa lagi? Mak tak berapa gula Memang tak suka gula. Orang Jawa kurang makan gula lah. Kalau dia makan gula, mana dia bukan orang Jawa. Ni Jawa pure. Dia tak makan gula. Masukkanlah apa ayam yang digoreng tu. Dah sudah tu masukkan apa ni, tomato dengan daun kencur tu kita iris. Masukkanlah. Benda ni tak lama masaknya pun, sekejap je pun. Gitulah. Okey lah ya. Faham kan? Semua orang pandai masak lah. Okey.